Assalamualaikum. Sekarang ni aku berada dekat restoran ayam gepuk Wak Jo, Bukit Baru. Aku bukan nak review makanan ayam gepuk Wak Jo ni. Aku cuma nak share dengan korang. Pagi tadi aku ada interview ujian fizikal Panca Indera dan kecergasan dekat bangunan Kementerian Dalam Negeri Air Keruh Melaka, Jawatan Penolong Penguasa Immigration KP5. So dalam video ni aku nak share kat korang perjalanan aku untuk turunkan berat badan aku. Sebanyak setakat ni alhamdulillah 8 kilo dah aku turun. Jangan tanya aku lah kenapa 8 kilo selama 2 bulan. Kau tahu je lah, aku ni tak boleh nak elak daripada ancaman-ancaman anak bini aku lah, terutama sekali adalah bab makan. Aku memang tak boleh nak elak. Sebab tu lah aku perlukan masa yang panjang untuk aku diet. Ujian yang pertama korang kena lulus adalah ujian PSEE dan mendapat kelompok skor yang tertinggi. So lepas tu korang bolehlah fokus pada turunkan berat badan korang. Tapi kerja seperti biasa, bila ada masa lapang, korang pergilah jogging untuk fokus semula turunkan berat badan korang. So dalam video ni aku cuba buat sedaya upaya aku. Dan sekarang ni aku tengah buat lip test. Ini adalah ujian yang terakhir semasa ujian fizikal Panca Indera dan kecergasan yang akan berlangsung nanti. Dalam masa sama aku kena pula escort ke mahkamah. Dalam tugas hakiki aku, inilah dia incas aku. Alhamdulillah semua dah selesai. So jom kita balik. Sehari sebelum aku UFPK, aku beri swab bersama rakan-rakan aku. So inilah kejadian di subuh hari persediaan untuk menghadapi UFPK. Macam budak sekolah dah. Wish me luck guys, InsyaAllah. So inilah keadaan suasana pagi. Calon-calon yang akan menghadapi ujian UFPK Penolong Penguasa Immigration KP5. Sesi pendaftaran sudah pun dimulakan dan calon tidak dimudahkan untuk merakam semasa UFPK dijalankan. So aku sempatlah selfie dengan brother ni. Alhamdulillah selesai dah UFPK Penolong Penguasa Immigration KP5 pada hari ini. So amat menduka citakan kerana BMI aku tak lepas lah. Aku ada beza 2 mata je lagi BMI. Tapi tak apa, itu adalah pencetus semangat aku untuk aku terus turunkan berat badan aku sebanyak mungkin. Sebelum ni berat aku 84. Sekarang berat aku 77.9, 78 lah lebih kurang macam tu. Berat adil aku adalah 70 ataupun 71 macam tu berat ideal aku. Sebab dia ukur sekali dengan tinggi kan. Tapi batuk pula. Tapi korang jangan putus asa lah. Kalau korang nak cuba mohon jawatan-jawatan yang lain pun boleh juga. Dan video kali ni aku nak pesan kat korang, tolonglah jaga kesihatan, jagalah berat badan. Kalau korang berminat nak masuk badan-badan uniform, okey, InsyaAllah aku ada lagi satu ujian Penolong Penguasa Penjara KA5. Mana tahu ini adalah rezeki aku. Okay guys, terima kasih menonton video ini. Assalamualaikum.